Yang pertama saya nak ulas berkenaan dengan himpunan tangkap Azam Baki tadi. So tadi himpunan tangkap Azam Baki, saya tengok tadi jumlah himpunan tadi tu berita kata 500 orang, tapi saya rasa lebih ramai lah kot daripada 500. Rafizi kata 1000. Dan ada yang kata 1000 ke 2000 lah. So saya ingat dalam anywhere between probably about 500 to 1000 or maybe more than that. Dia boleh lagi ramai tadi saya rasa. So saya expect, saya punya anggaran ataupun saya punya expectation, saya punya expectation lebih ramai lah. Tapi mungkin kerana hujan, tadi hujan so hujan tadi agak lebat. So sebab itu mungkin kehadiran itu tak seperti expect. But anyway, it's a good turnout. Tadi saya nampak dia hujan. So dan ramai juga pemimpin-pemimpin daripada parti-parti politik saya nampak tadi. Saya nampaklah mereka naikkan plakat tangkap Azam Baki. So Azam Baki dah tidak di renew dia punya kontrak macam yang kita jangka lah, macam yang saya jangka. Sekejap lagi kita cerita siapa ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru ini yang akan mengambil alih tugas pada 13 Mei. So Azam Baki last day dia 12 Mei 2026. So Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru ini akan mengambil tugas pada 13 Mei tahun 2026. Tadi saya nak ulas sikit. Kenapa? Alamak. Why ada lag? Okay. Saya nak ulas sikit berkenaan tadi. Saya nampak ramai jugalah ahli-ahli politik. So semalam saya dah bagi tahu. Ini adalah himpunan mahasiswa yang bagus. Mahasiswa teruskan, dan tadi parti muda, parti muda pun ada, bagus. Saya nampak ucapan-ucapan daripada parti muda. So sebelum tu kita tunjuklah ucapan-ucapan daripada mereka ini tadi. Saya perhatikan juga. Saya tak turun tadi. Alamak, siapa pula tu? Okay. Saya tak turun tadi sebab saya nak bagi saya perhatilah daripada jauh, and at the same time saya nak orang-orang muda lead this thing. Kita yang dah lama-lama dah veteran, bukanlah veteran sangat, bukanlah tua sangat, saya tak tua sangat lah ya. Bagi laluan pada orang muda. This is orang muda punya do. We should support them from the back, but at the same time bagi dia lah the spotlight. Mana tadi? Saya buka tadi ucapan-ucapan dekat page ini, ada banyak tadi. Okay. Ini siapa? Okay, tadi. Siapa bucak ni? Ini siapa bucak saya tak tahu. Siapa? Ini muda-muda. Apa dia cakap? Okey, dia cakap macam tu. Okey lagi. Okey lagi. Okey. Oh, ini yang curi di majlis Azam Baki tu saya bosan sebab rambut dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya hadir sini adalah jangan buang kaca. Okey. Itu tadi daripada Facebook daripada ini lah saya nampak dan banyak juga ahli-ahli politik, ahli parlimen, terutama daripada PH yang saya nampak. Tadi ada ahli parlimen PKR, ada ahli parlimen DAP pun turun. Saya nak cakap macam ni lah. Nombor satu, bila ahli-ahli parlimen, pemimpin dalam kerajaan sendiri turun protes, maksudnya kerajaan hari ini
not in control of kamu punya ahli politik atau ahli parlimen ataupun pimpin-pimpin dalam parti-parti politik kamu. So Anwar Ibrahim, you probably have lost control lah over your politician. Kamu dah tak boleh nak control dah dia orang ni. So bukan sahaja pembangkang yang semak imbang kamu. So sekarang ni dalaman parti politik, dalaman PH, dalaman PKR, dalaman DAP ni pun tak bersetuju dengan kamu sampai they take it to jalanan. Kamu faham tak, Anwar Ibrahim? So sebab itu parti politik kamu sendiri sekarang ni tak menyokong kamu, Anwar. So macam mana cerita ni? Macam mana kamu expect rakyat nak menyokong kamu? Yang duk menjilat kamu amdap mantap je lah. Yalah, dia orang takut sebab kalau dia orang lawan kamu nanti masuk jail ke, didakwa ke dan sebagainya, dan tak dapat jawatan dan sebagainya kan. Tetapi PKR sendiri, ahli-ahli parlimen PKR, lepas tu ahli-ahli parlimen DAP pun ada tadi. So sekarang sama ada mereka ini telah hilang kepercayaan kepada kamu dan menentang kamu sendiri ni, daripada apa orang kata dah jadi kerajaan pun mereka nak berguling-guling di jalan raya. Mereka tak bersetuju dengan kamu. So dia petanda dia ada dua. So satu, kamu dah hilang kawalan ke atas ahli-ahli politik kamu ini. Ada tentangan dalaman satu. Satu lagi explanation begini. Macam yang saya cakap sebelum ini juga, iaitu ahli-ahli politik PH ni mereka masih ada hangover sebagai pembangkang. Mereka suka benda-benda macam ni tau. So dia ingat zaman-zaman dia pergi ke jalanan guling-guling dulu sampai terbakar kereta polis, tu ingat. So dia teringat nostalgia. Dia biasa berapa tahun, 20 tahun jadi pembangkang. So bila mereka ni jadi kerajaan, dia tak biasa, dia tak kerti apa nak buat. Rafizi pun sampai letak jawatan boleh jadi menteri kan. So dia tak biasa, so dia hangover. Sebab saya dah cakap tugas hakiki mereka ni sebagai pembangkang. So dia suka jadi pembangkang, dia function sebagai pembangkang. So bila dia jadi kerajaan, baru dia nampak betapa susahnya jadi kerajaan ini. Yang dulu masa saya dalam kerajaan dulu kan, selalu mereka-mereka inilah yang kritik guling-guling semua kan. Sekarang baru dia tahu lepas tu bila baru dia tahu susahnya jadi kerajaan, macam mana nak buat dasar dan sebagainya. Lepas itu dia baru nampak susah tu. Lepas tu dia tak tahu apa nak buat. Kita dulu kita nampak kesusahan ni, tapi kita tahu apa nak buat. Puak-puak ini dalam PH, PKR, DAP, amanah lagi lah, tak boleh harap langsung dia nampak kesusahan ini, lepas tu dia tak tahu apa nak buat. So dia kembalilah kepada tugas hakiki dia, iaitu berguling-guling di jalanan. So dia tak tahu nak salahkan siapa. Dulu senang lah, salahkan orang lain. Sekarang ni kamu salahkan parti kamu sendiri, kamu pergi berguling sendiri tengah jalan. So itu yang saya nampak. So antara dua dia punya masalah dia. Nombor satu, dia hilang kepercayaan kepada Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim sendiri tak tunaikan janji-janji dia. Reformasi sekarang jadi reformati. Dan yang kedua adalah mereka ini tak biasa jadi kerajaan. Bila jadi kerajaan tak tahu apa nak buat. So mereka teringat nostalgia, mereka guling-guling menentang kerajaan dulu. So sekarang ni bila dia jadi kerajaan pun, dia pergi guling-guling menentang kerajaan dia sendiri. Itulah cerita dia. Sampai saya nampak tadi ada seorang dalam video, ahli parlimen DAP siapa yang nak buat darurat tu, siapa nama dia saya tak ingat, Kota Melaka saya nampak dia ni. Kamu dalam kerajaan, dah lah kamu minta darurat untuk tangguh pilihan raya, kamu pergi tadi kamu guling-guling. Kamu orang ni tak ada WhatsApp group ke? Rafizi tu tak saya kira lah, dia memang bergaduh dengan Anwar Ibrahim. So sekarang dia kerja, dia memang nak menjatuhkan Anwar Ibrahim lah. Mereka sendiri nak jatuhkan Anwar Ibrahim, baguslah. Sebab itu saya dekat luar saya makan popcorn je lah bila saya tengok ahli-ahli parlimen dan ahli politik PKR ini nak menjatuhkan presiden mereka sendiri. So elok lah tu, kita makan popcorn je lah. Dalam pembangkang ataupun orang atas pagar ataupun ahli politik bebas macam saya, kita tak payah masuk line, kita tak payah campur, biar kita makan popcorn aja. Biar dia orang ni bertelingkah sama sendiri menjatuhkan ini masalah dia orang ni. Cuma masalahnya sekarang, masalah dalaman mereka menjadi masalah rakyat sebab mereka bergaduh sama sendiri ni, hal ehwal rakyat
tidak mereka jaga. Ini yang menjadi isu lah. Dan apa lagi tadi? Siapa lagi berucap tadi? Saya tengok dan ada orang cakap dengan saya, dia tanya saya lah, apa adakah Rafizi kena tangkap? Daripada laporan yang saya dapat, saya pun dapat banyak laporan juga ya. Tak ada. Tadi isu dia, saya dimaklumkan bahawa polis macam menghalang. Saya tak tahulah, ini yang orang bagi tahu saya lah. Ada a little bit of issue dengan 4x4 yang diorang naik ni. Lepas itu dia tarik kejap Rafizi ke FRU, lepas tu lepaskan semula untuk dia berucap. So dia tidak ditangkap lah. Itu laporan yang saya dapat lah. Dan saya rasa polis atau pihak berkuasa tak payahlah tangkap macam ni. Kamu lagi tangkap dia, lagi dia ini. Takkan kamu tak belajar daripada dulu lagi kamu tangkap orang, nombor satu lagi lantang dia bersuara sebab dia orang ni macam ahli-ahli politik ke apa ke, most of time dia orang we got nothing to lose. Lagi kamu tekan, lagi kita lawan lah. So lagi kamu buat benda-benda merepek ni macam MCMC pergi rampas telefon, lagi ramai orang pergi panggil lagi ramai orang. Kamu ingat apa akan jadi? Mereka ni akan tunduk kepada kamu dan akur tak? Sebaliknya akan berlaku. Dia lagi lawan, dia lagi sakit hati, dia lagi akan ini pada kamu. Dan esok bila kamu dah jatuh, bila tukar kerjaan esok, siapa-siapa yang terlibat dengan perkara-perkara ini, kamu hadaplah nasib kamu nanti. Bukan balas dendam, tidak, tapi kamu kena account for atau be answerable to perbuatan-perbuatan yang dilihat sebagai menyalahguna kuasa ini. Kamu kena jawab kemudian hari nanti. So kamu jawab lah. So sebab itu saya kata, apabila kamu berkuasa, kamu kena pegang amanah itu dengan betul. Kamu tidak boleh menyalahgunakan kuasa. Dulu sebelum kamu jadi kerajaan, kamu yang paling lantang sekali menjerit freedom of speech lah sebagainya, akta hasutan lah, anti sosma, anti ini, anti itu. Sekali bila kamu pegang jawatan dalam kerajaan, tiba-tiba pula sampai platform apa semua pun kena ambil lesen lah sebagainya. Apa tu bila orang post something yang kita pun tengok mana ada elemen berita palsu kat sini, tiba-tiba kamu tangkap orang itu. Sampai ada satu ucapan tu yang Georgette Mila tu sampai Kuantan kamu heret dia sampai ke Kuala Lumpur masuk lokap 3 hari. Padahal saya tengok ucapan dia tu, saya pun tercari-cari manakah elemen hasutan dekat situ. So bila benda ni jadi, rakyat menjadi semakin marah kepada kamu. Kamu tak boleh buat perkara-perkara kuku besi macam itu. Ini dah tahun 2026 tau. Bukannya tahun berapa dulu. Ini bukan negara ini bukan negara kuku besi. So jangan jadikan negara ini sebagai negara kuku besi lah. So kalau rakyat nampak kamu buat macam ini, mereka rasa tindakan-tindakan kamu ini kuku besi, maka mereka akan lebihlah marah dan lebihlah menentang kamu. Itu yang saya nampak. So kamu kena jaga sentimen rakyat, sebab rakyat itu bos kamu, mereka yang bayar gaji kamu. Kamu bila ambil tindakan, dan kamu tak boleh salahkan rakyat bila marah kamu, sebab mereka bayar gaji kamu. Macam saya dah cakap sebelum ini, kalau kita bos kamu pekerja, kamu tokil kamu pengurus ladang, kita orang ni owner of ladang, kalau kamu buat tak tentu arah, kita marah kamu, takkan kamu pula nak tangkap kita. Itu tak masuk akal. So dekat situ kamu kena jagalah sentimen rakyat dan buat kerja betul-betul, dan ambil amanah itu, jangan buat kerja yang mengarut macam sekarang ini. Okey.